Saya kat mana? Cantik kan? Cantik kan? Kalau nak tahu, inilah pusat pentadbiran sepak takraw Malaysia yang terbaru. Nampak? Ini baru bilik menunggu tahu. Nak tahu lebih banyak, tengoklah video ni sampai habis. Ini adalah kawasan bekerja untuk kaki tangan PSM. Iaitu kata apa, sekarang tengah sibuk sebab nampak baju-baju ni semua tengah ada. Sebab ini semua adalah persiapan untuk Pelemas Kejuari yang akan bermula 2 hari lagi. Jadi nak tengok macam mana persiapan ni semua dengan banyak benda tengah urus-urus semua ni. Jadi ke mana? Kita tengoklah kat sana. Okey, ini adalah Wall of Fame. Lorong saya berada ni adalah lorong Wall of Fame di Akademi Sepak Takraw di Kuala Lumpur lah. So presiden kita terbaru, presiden yang terdahulu, lagi sebelum tu tahun 93, 2002, tahun sebelum tu juga 1885, dan ini Allahyarham Tan Sri Datuk K. Johari, yang mana kejohanan kali ini bersempena dengan Allahyarham lah. Baik, jadi sini ada macam-macam gambar-gambar yang ada sebagai kenang-kenangan. Di sini juga ada, kalau kita lihat sejarah penubuhan PSM kan, diabadikan di sinilah, yang bermaksud bola rotan. Kau ada kan nama kat situ, bola rotan tu. Kan? Macam tu. Jadi apa yang anda saksikan di sini nampak pensejarahannya, Abdul Hamid Maidin pengasas, juga kisah-kisahnya dari sini lah. So nak datang ke tempat ni, anda kena datang masa Pelemas Kejuari nanti. Okay, so anda tengok ni semua. Wah, macam gini rupanya barulah level international tu Di sejuk je ada tu. Di sejuk. Kenapa? Nampak? Jika anda bakal menyarung jersey kebangsaan, sinilah tempat anda akan berada. Okey, ada kafe yang menanti anda. Jadi di Pelemas nanti, tempat pertandingannya di atas. Kat sini ada kafe yang menyediakan makanan. Jam 8 pagi dah mula beroperasi hingga 12 malam. Nak tengok sedap tak sedap? Ni tengok diorang punya makan. Apa tak? Makan ada sikit pedah. Pedah Okey, sekarang ni kita berada di gimnasium yang kalau anda tengok ni belum siap. Dijangka siap dalam masa beberapa hari saja lagi, tapi progresnya macam inilah. Mana apa yang anda sedang tengok ni, gimnasium ni akan dimuat penuh dengan peralatan-peralatan. Ini bukan gym fitness yang macam kita biasa tengok tu. Ini akan jadi gimnasium yang memang fokus kepada latihan atlet, dan ia dibantu secara lurus menerusi ISN sebenarnya. Jadi peralatan-peralatan yang akan dipenuhi kat di sini adalah peralatan untuk atlet sepak takraw, bukan fitness gym. Dia tak sama tau. Dan saya diberitahu kos untuk membawa masuk peralatan dan menaik taraf tempat ni saja memerlukan banyaklah. Nampak mural ni. Smart. Sebenarnya saya datang ke sini kali terakhir adalah pada awal tahun 2025. Tempat ni memang tak langsung seperti apa yang kita tengok sekarang. Memang smart. Kenapa saya cakap itu? Sebab dulu tempat ni, nampak ni macam lobby hotel kan. Tempat ni dulu masa saya datang pada awal tahun 2025, memang standard macam bangunan biasa je. Ini dah macam lobby hotel guys. Apa ada kat sini? Kat dalam tu taklimat.